Saya masih lagi berada di My BMW World 2025 dan BMW Group ini sudah melancarkan model sedan entry level yang terpaling baru, iaitu ini. Ini adalah BMW 2 Series Grand Coupe generasi yang kedua. Kod name dia F74. So untuk video hari ini kita tahu apa yang best dengan model BMW paling ramah, paling berpemilik anda boleh beli pada hari ini. Jom. Okey, sekali tengok 2 series yang baru ni, nampak lebih kurang sama je sebelum. Sebab bagi saya untuk model generasi kedua ni, dia masih mengekalkan muka ikan keli yang sama dengan model sebelum ni. Saya cakap macam ikan keli sebab nampaklah dia punya depan dia berapa cerita. Tapi overall bagi saya okey lah, sebab dekat depan ni benda baru anda boleh nampak dia ada lampu LED baru, ada LED dari LED ada 2 biji macam 4 series punya. Grill depan pun dah baru, dia punya pattern dia sama sebiji dengan model X3 abang dia yang sebelah ni. Dan overall design memang lebih kurang sama, tapi okey lah, nampaklah sedikit refresh. Dan untuk rim dia pakai 18 inci. So overall kalau yang dah biasa tengok 2 series, yang ni tak ada beza sangat pun sebenarnya. Dan untuk bahagian sisi yang boleh tengok, untuk 2 series Grand Coupe baru dia masih mengekalkan bentuk sporty 4-door saloon yang sama macam model sebelum ni. Tapi bagi saya yang paling cantik sebenarnya dekat belakang, sebab anda nampak dia dah ada lampu LED taillight yang baru. Design ni saya tengok macam lebih kurang model 1 series dan juga model X2 yang baru, sebab dia punya bentuk tajam-tajam macam ni. Dan dia juga ada DRL dalam, bagi saya memang nampak canggih lah, nampak cantik lah compare dengan sebelum ni. Tapi overall kereta ni size ni lebih kurang sama dengan first gen model. So overall ini adalah sebuah BMW sedan yang paling kecil dan mungkin paling berpemilik anda boleh beli pada hari ini. Okey, untuk ruangan dalam BMW 2 Series Grand Coupe baru ni, dia rasa lebih kurang sama je sebenarnya dengan model-model BMW lain. Tapi at the same time, okey lah. Walaupun ini adalah sebuah model entry level, tapi dia punya barang dia bagi saya okey lah, acceptable lah kata orang Jawa. Okey, contoh dekat depan ni kita ada dual screen setup, satu untuk instrument cluster full color, HUD tak ada. Dan infotainment dia 10.7 inci, dia pakai BMW OS 9, iaitu software yang paling baru untuk BMW. So insyaAllah memang smooth lah, dan macam biasa Android Auto, Apple CarPlay semua ada, tak ada masalah. Dan kalau boleh nampak juga, untuk seperti model-model BMW lain, dia masih mengekalkan ciri-ciri cabin yang sangat ergonomik. Walaupun dia skrin besar gedabak, tapi anda boleh nampak skrin dia dekat dengan driver, dan juga ada juga sedikit butang-butang dekat sini. Tapi saya tak suka dia punya gear baru. Gear shifter dia pakai macam switch macam ni, macam nak buka lampu je. Tak adalah gear shifter macam yang lama punya. Tapi still okey. Dan saya beri tu jajan-jajan, contohnya kursi depan semi bucket, dia macam pakai fake leather. Dan dekat front dash nampak macam plastik, tapi sebenarnya ni adalah soft touch material. So okey lah untuk sebuah model entry level. Jajan-jajannya dia tak terasa murah sangat lah kereta ni. Saya pada itu ada USB-C charging port, wireless charging pad, ambient lighting. So overall BMW 2 Series Grand Coupe yang baru ni not bad. Baik, dari segi train kuasa, BMW 2 Series Grand Coupe ni untuk pasaran kita dia ada satu variant saja, iaitu variant 218. Dia pakai enjin 1.5 liter 3 silinder turbo petrol yang menghembuskan kuasa 156 horsepower dan 230 Nm. Torque 0 ke 100 lebih kurang 8.6 saat, dan juga top speed dia 230 km sejam. Sama juga dengan model sebelum ni, dia adalah sebenarnya front wheel drive punya platform. Dia adalah satu-satunya, mungkin one of only front wheel drive BMW kereta yang anda boleh beli, dan dia pakai gearbox 7 speed DCT macam sebelum ni. So overall on paper anda boleh nampak dia punya spek tak jauh beza dengan model sebelum ni, dan juga dia juga on par dengan lawan dia, iaitu Mercedes-Benz A-Class. Baik, untuk pasaran negara kita, BMW 218 Grand Coupe 2 Series generasi kedua ini, harga dia bermula pada lebih kurang RM241,000 tentatively, dan harga ni termasuk BMW service dan repair inclusive. So maknanya nak hantar servis apa tak payah pergi hantar saja. Dan model ini akan dipasangkan di BMW Innocomm Cooling punya plus. So ini adalah model CKD. So apa pendapat anda dengan model 2 Series baru ni? Boleh beli ke? Baik beli. It's me again, I'm back. Let's talk ASAP.